Picit-picit, tekan-tekan je button dekat tepi Honor S6C ni, engkau dah boleh buka shortcut AI yang kau dah set up. Tapi ada lagi satu benda yang kau akan terkejut. Benda yang kau akan terkejut, dia punya RAM 8 tambah 8GB RAM, total 16GB RAM. Storage dia 256GB. Memang besar untuk harga yang bawah 600. Apa lagi yang best dekat Honor S6C ni? Jom aku tunjukkan. Kita tengok ada apa dalam kotak. Adapter 35W berserta dengan lubang USB dan kabel USB to C. Casing getah macam biasa korang akan dapat. Honor X6C. Bagi aku kali ni aku suka dekat warna dia. Nama warna dia tak silap aku apa? Sian. Kesian dia, okey. Warna biru, bodi tepi dia pun warna biru juga. Cantik. Ada button volume up, volume down, button on off. Di bahagian atas ada lubang SIM card, okey. Ada lubang SIM card. Di bahagian tepi tak ada apa sangat. Oh, tapi jangan lupa ada satu button AI yang aku ceritakan tadi. Di bahagian bawah ada satu speaker, ada charging Type-C dan ada lubang kegemaran ramai lah, audio jack. Dan bahagian kamera dia ni kalau korang perasan, ada satu kamera besar, satu ni kecil sahaja, lagi satu ni aku tak tahu benda apa, dan lagi satu adalah flash. Untuk refresh rate yang paling tinggi ada 120Hz. Disebabkan harga dia pun murah, dia datang dengan screen IPS LCD rata. Untuk chipset dia datang dengan MediaTek Helio G81 Ultra. Bateri dia kali ni agak besar, 5300 mAh. Sekarang aku nak tunjuk kat korang apa kelebihan button AI dekat tepi. Selama ni apa benda yang ada dekat sini korang perlu buka dekat menu. Kali ni tak perlu dah. Korang hanya perlu picit saja. Okey, aku tunjuk contoh. Picit saja satu kali dan korang boleh buka dah. Katakan aku nak buka calculator. Nampak? Dah terus boleh pakai calculator. Katakanlah shortcut ni terlampau banyak, korang tak berminat. Korang boleh padam, tak ada masalah. Tapi kena ada 4 at least dekat sini. Suka main phone lama-lama waktu malam, bahaya, boleh rosak mata. Gunakan dynamic dimming dekat sini. Okey, ada 2 option dekat situ dan ada juga eye comfort sekali. Kamera dia ada 50 megapiksel. Tapi bagi aku kalau korang nak dapatkan phone ni, jangan harap sangat pada kamera sebab harga dia pun murah kan. Cuma satu benda lah yang aku puji, warna langit biru tu agak cantik. Kau perasan tak? Walaupun kamera dia biasa-biasa saja, tapi AI dia ada 3 dekat sini. AI Eraser, AI Beauty dan juga AI Outpainting. Paling aku tak percaya, Honor AI kali ni agak banyak untuk phone murah. Katakanlah korang berjalan-jalan ke luar negara, dia guna bahasa dia, engkau guna bahasa kau. Jangan risau, dekat sini ada interpreter. Banyak gila bahasa babe. Yang paling best dekat Honor ada bahasa Melayu. Katakanlah korang jumpa sesuatu yang menarik dekat skrin phone korang ni, okey, gunakan knuckle. Okey, knuckle ni kat sini. Okey, ketuk satu kali, pusing dekat benda tu, nampak? Dia akan membuka pintu di tepi ni. Dekat tepi ni korang tengok boleh pergi dekat macam-macam screen dan juga brightness. Bagi aku bila aku play dekat outdoor memang agak cantik. Tapi korang kena tahu speaker dia hanyalah mono. Untuk NFC aku dah check tak ada. Tekan button home lama-lama dekat bawah ni. Tekan, nampak? Apa akan jadi? Ada circle to search. Murah tapi spek berbaloi. Jadi itu sajalah video aku pasal Honor X6C ni. Bagi aku untuk harga dia, korang dapat RAM yang besar, storage yang besar, agak berbaloi. Baik beli Honor S6C ataupun